So kalau tanya, mana lagi jimat? Ambil roaming macam ni ataupun ambil portable wifi. Okay, so saya tengah nak pilih portable wifi yang ada kat sini. Tengok harga dia, unlimited 6,500 yen. Tapi biasanya unlimited ni slow sikit lah. Itu total 7,800. Okay, jom kita compare. 7,800 for 6 days, right? Yeah, 6 days. Credit or cash? Cash. Cash. One passport, please. Kan. Ada wayar, ada charger apa semua. So jom kita tengok speed berapa laju. Kita try kat sini. Internet speed test. Okey lah kan, 44 speed boleh support up to 5 device. So dia kata lepas 6 mungkin struggle sikit lah. Jadi yang terbaik sebenarnya adalah 5 dan ke bawah. Walaupun dia declare, dia kata dia boleh cover up to 10 device, lebih selamat 5 lah. Apa yang saya ambil premium sebab saya nak dapatkan unlimited. Selesai dah saya bayar portable wifi saya ni selama 7 hari. 7,800 yen ni kalau convert ringgit dalam sekitar RM250 lah plus minus. So kalau tanya, mana lagi jimat? Ambil roaming macam ni ataupun ambil portable wifi? Jawapan dia ikut objektif anda. Kalau awak datang satu family, takkanlah semua nak ambil roaming kan. RM58 untuk seorang pakai versus 200 lebih, 5 ke 10 orang boleh pakai. Tapi untuk satu family, saya cadangkan ambil satu portable wifi untuk anak-anak, warga emas, so that senang. Dekat rumah, kat guest house, dalam kereta, semua boleh enjoy internet secara unlimited dengan harga yang berbaloi-baloi. So jom kita tengok apa lagi tips yang seterusnya. Follow akaun MKJ untuk tips lebih lanjut kalau siapa nak travel ke Japan. Sayonara.